Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya nak tunjukkan cara bagaimana kita nak buka akaun dengan Big Seller. Okey, first kali anda boleh masuk ke Google. Okey, klik pada tab Google seperti mana yang anda tengah lihat dekat skrin sekarang, dan anda typekan Big Seller bigseller.com. Okey, so untuk pertama kali pendaftaran, okey, anda kena klik pada butang sign up sign up for free. Dia percuma saja setakat ni. Yang saya dah gunakan memang masih percuma lagi lah. Okey, so kalau kata lepas ni kalau kena mungkin kena bayar mungkin sikit je lah kot, saya rasa lah. Tapi setakat ni alhamdulillah masih percuma lagi. So kita boleh klik pada butang sign up for free ni. Okay, kemudian untuk first sign up anda boleh masukkan email anda. Saya cadangkan anda masukkan email seperti mana anda gunakan email pada Shopee dan juga pada supplier-supplier yang lain lah. Okay, ini adalah actually Big Seller bukan supplier. Dia adalah satu sistem untuk kita automasikan kita punya sistem di Shopee lah. Okey, nanti saya akan tunjukkan secara detail dekat dalam video nanti. Okey, so first kali kita akan sign up dulu. Okey, saya akan gunakan email yang saya setting pada kedai baru saya, kedai Shopee saya yang baru yang ini, itu Best Shop 20 ni. Okey, so saya akan masukkan email saya lah, bestshopee20@gmail. Okey, anda boleh masukkan email anda. Okey, bestshopee20. Okey, ini sekejap kita kena masukkan nombor telefon dulu yang kita daftarkan dekat Shopee. Okey, password kita kena create password lah, maksudnya kita kena cipta apa-apa password. Kalau boleh biar sama dengan password dekat Shopee, jadi kita senang nak ingat. Sama ada password yang sama dengan Shopee ataupun password yang sama kita create untuk semasa kita buka akaun supplier tu. Jadi semua sama je, jadi lebih mudah lah. Okay, so kat sini kita send code. Kita klik pada butang send code ni dulu. Okay, so sekarang dia dah hantar kod ni ke email kita. So kita check email yang kita daftarkan tadi lah. Okay, sekejap. Okay, sekarang ini kalau anda lihat ni Big Seller dah hantar email kepada saya untuk verify email ni. Okay, so saya klik kat sini dan kita dapatkan dia punya kod 10554. So masukkan kat sini. Okay, kemudian klik pada butang sign up lah. Okay, done. So anda boleh save kat sini. Kalau ini adalah komputer anda boleh save. Jadi untuk pertama kali di dalam software ataupun website Big Seller ni, so dia akan keluar muncul setup wizard yang mana dia minta kita untuk sync ataupun connect dengan store Shopee ataupun Lazada, Tokopedia. Ini adalah untuk Indonesia. So yang kita punya Shopee dan juga Lazada lah. Okey, macam dalam tutorial ini saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak connect dengan Shopee store kita lah. Shopee store yang ini yang ini. Okey, Best Shop ni. Okay, so just connect. Kemudian kita kena masukkan store nickname. Okay, masukkan anda punya username Best Shop _20. Betul lah. Okay, kita connect. So dia nak bawa saya pergi login with others. Okay, pergi ke Malaysia. Kemudian anda boleh masukkan anda punya nombor telefon ataupun username Shopee anda lah.
Contoh macam yang saya punya ni, bash sama macam tak set. Okay, bash shop underscore 20 dan masukkan password yang kita daftar Shopee dulu Okay, betul tak saya masukkan? Okay, so kita klik pada butang login. So dia akan hantar OTP code So kita kena check dekat handphone. Okay, saya dah dapat 243735. So klik pada butang verify. Okay, so ini boleh klik pada butang save juga. Okay, sekarang dia big seller akan connect dengan saya punya kedai Shopee lah. So dia minta authorization. Jadi saya confirmkan dekat sini untuk authorize. Okay, so saya dah authorizekan kedai Shopee saya kepada big seller. Jadi account Shopee dan juga account big seller saya dah connected Jadi apa yang kita boleh buat, kita ada banyak benda kita boleh buat. So kita klik pada butang dashboard. Okay, di dalam big seller ni ada 4 features yang popular lah dekat sini. So kita boleh integration, maksudnya kita integrate lah. Yang tadi kita dah integrate kedai Shopee saya dengan big seller. So kita boleh scrap produk. Okay, saya akan ceritakan apa maksudnya scrap produk tu. Kemudian kita boleh proses order. Maksudnya kalau kita ada beberapa kedai Shopee ataupun kedai Lazada ataupun kedai marketplace yang available lah. Macam untuk kita Malaysia ada 2 saja, Shopee dengan Lazada So kita boleh proses order daripada dalam sistem big seller ni saja. So kita tak perlu lagi nak masuk kedai Shopee dan juga Lazada. Jadi dalam satu sistem kita boleh control kedua-dua kedai kita lah. Maksud kita boleh proses order daripada sistem big seller ni. Okay, kemudian kita boleh copy listing juga. Okay, nanti saya akan tunjukkan satu persatu cara nak gunakan function-function yang ada dekat dalam big seller ni. Okay, so untuk yang untuk dan yang best lagi sebenarnya dalam big seller ni, kita selain daripada ada features yang saya dah cakap tadi, 4 features ni, dia ada lagi ada 2 lagi features yang best. Yang pertama adalah template manage. Okay, template manage ni maksudnya kita boleh letakkan contoh macam kita nak letakkan logo ataupun frame dekat dalam gambar-gambar dekat dalam account Shopee ataupun kedai Shopee kita lah. So kita nak letakkan frame ataupun logo pada produk-produk dekat dalam kedai Shopee kita. Okay, contoh macam ni contoh macam ni my product. Okay, contoh macam dalam yang saya tunjuk sekarang ni, dalam yang Shopee saya ni, dia tak ada logo ataupun dia tak ada apa-apa frame lagi lah, sebab saya belum masukkan lagi. So tapi kalau kita menggunakan big seller ni, kita boleh masukkan frame dan juga logo dekat sini. Contoh dekat sini yang dia dah bagi adalah satu frame lah, Shopee frame. So kita boleh tengok. So Shopee frame ni, apabila kita kita dekat dalam bahagian produk nanti, bila kita masukkan template ni, so dia akan, frame ni akan masuk ke dalam semua produk kita yang ada dekat dalam Shopee lah. So kita boleh customize juga frame ni dan kita savekan, kemudian kita just add kan masuk ke dalam produk dekat kedai Shopee kita lah. Macam mana cara nak buat dia, nanti saya tunjukkan lah. So dalam masa yang sama kita boleh tambah sehingga 5 watermark ataupun template 5 So dekat dalam tutorial ni saya tunjuk satu lah. Saya nak masukkan logo saya. So add template. Okay, saya nak letakkan sini logo. Nama dia logo best shop. Okay, so saya klik pada butang gambar ni.
Dan pastikan anda dah pun buat ataupun dah ada logo ataupun frame yang dah ready untuk anda upload masuk ke dalam ni lah, dalam sistem Big Seller ni. Jadi macam saya akan masukkan logo ini. Okay, Best Shop logo ni. Okay, saya masukkan. So kita boleh adjust lah dia punya besar dan juga dia punya transparency. Jadi kat sini saya nak adjust kepada 40%. 35%. Saya tak nak besar sangat sebab dia nak duduk tepi saja. Katakan ini adalah produk kita. Kalau anda lihat, ini adalah keseluruhan produk kita. Dia punya size dia lah. Yang Big Seller dah ikut size Shopee Big Seller dah ikut size exactly size produk di dalam Shopee. So kita ukuran logo kita akan nampak macam ni lah bila kita dah masukkan dekat dalam produk dekat Shopee kita nanti. Okay, so kita tengok kalau dah cun macam saya ambil 35% ataupun anda boleh buat sehingga 40%. Jangan besar sangat kalau untuk logo lah. Okay, macam ni pun dah okay. Okay, 40% pun okay. Nampak jelas lah ni logo kedai anda nampak jelas. So lepas kita dah masukkan, kita juga boleh letakkan juga teks apa-apa teks contoh macam kita nak letakkan sebagai ready stock ataupun apa yang best Verdana. Kemudian kita nak letakkan besar sikit. Okay, saya tak berapa nak sarankan untuk ready stock sebab kadang-kadang kita pun ada out of stock. Jadi tulisan yang bagus ataupun teks yang bagus kat sini, kalau kita seller daripada Malaysia, kita tulis kat sini okey, kita boleh letak kat sini. Ini kalau kita tak ada logo, tak ada frame lah. Kalau kita ada frame, kita dah ada dah kita punya teks dekat dalam frame tu. Okay, so kita boleh letakkan jugalah ready stock ataupun Malaysia seller ataupun kalau kita jual produk lokal, kita boleh tulis local product. Okay, ataupun kita boleh tulis buatan Malaysia ke. Okay, apa-apa saja ataupun contoh hot produk ke ataupun viral produk viral, apa-apa saja yang kita nak tulis lah, tak ada masalah pun. Okey, ini kita yang tentukan. Okey, kita boleh letaklah dekat mana-mana pun, dekat ujung ni ke, dekat tengah ni ke, bergantung. Tapi make sure dia tak lindung kita punya gambar produk lah. Okey, so macam saya tak nak letakkan yang ni sebab nanti mungkin saya akan letakkan saya punya frame sendiri. Dekat frame tu saya akan letakkan apa-apa ni, sebab kita once kita dah buat templates, maksudnya yang ini adalah terpakai untuk semualah general. Jadi kita hanya akan klik saja nanti untuk masukkan dekat dalam gambar produk kita. So ini saya nak buang dulu. Okay, so saya just biarkan logo saja dengan 40%. So transparency, contoh macam kalau kita tak nak dia nampak jelas sangat, logo ni kita boleh transparentkan dia lah, dia jadi macam tu. Jadi dia macam jadi background saja. Okey, contoh kalau macam anda nak buat gambar anda punya logo ni jadi besar, boleh. Katakan kita nak buat besar. Okey, kita nak buat besar tapi kita buat transparent lah. Contoh kat sini kita buat mungkin dekat center tapi kita buat transparent. Kita buat transparent. Okey. Kalau macam ni mungkin dia akan dilindung oleh kita punya produk. Kalau nak buat transparent, okey. Okey, letak atas sikit ataupun sebelah kiri sikit pun okey. Macam tu pun boleh jugalah. Tapi macam saya tak prefer sangat macam ni. Saya lebih suka biar dia jelas tapi dia kecil, 40%. So macam tu lagi okey lah.
Okay, so kita boleh adjust lah. Kita boleh adjust nak duduk kat mana. Okay, saya lebih suka dia duduk di bucu sebelah kiri ni. Okay. Okay, biarkan duduk sini sebab dia tak mengganggu kita punya gambar produk. Okay, kalau duduk di tempat lain mungkin dia ganggu gambar produk. Okay dah. So kalau anda rasa kedudukan ni dah okay, saya rasa dah okay, kemudian kita klik pada butang save lah. Alright, so dah siap saya punya template. Jadi macam mana cara kita nak guna? Okay, so saya mulakan dengan yang ini dulu sebab kita yang paling penting kita nak brandingkan kedai kita tu, kedai Shopee kita dengan semua produk dekat Shopee ataupun gambar produk kita dekat Shopee ada kita punya logo kedai. Okay, so nampak lebih profesional lah. Okay, so macam mana kita nak buat ni? Okay, jom kita pergi dekat dashboard. Okay, kita pergi dekat Shopee. Okay, sekarang bila kita dah connect account kita, account Shopee kita dengan Big Seller, automatic dia punya, kita punya listing lah, actually listing kita semua akan berada dekat dalam sistem Big Seller. Okay, so kita boleh edit lah. Kita boleh edit dekat sini. Jadi kalau anda lihat dekat sini semua ni dah ada. Okay, kita boleh edit dekat sini. Dan kalau macam kita nak masukkan apa yang macam logo tadi kan, so kita klik pada kat sini. Okay, kemudian kita bar action, kita add watermark. Okay, kita klik dulu kat sini ataupun kita boleh pilih satu persatu kalau kita nak buat satu persatu. Kemudian kalau kita nak semua, kita boleh klik kat sini dan kita bar action. Ini bar edit, ini bar action. Okay, so kita boleh klik pada add watermark. So kita boleh pilih lah yang mana satu template yang kita nak gunakan. Contoh macam yang ini, saya nak gunakan saya punya logo Best Shop ni. So klik kat sini. Okay, dia punya kesan dia ataupun efek dia adalah macam ni lah. So ini yang kosong, original. Lepas kita masukkan watermark kita, dia akan jadi macam ni. So once kita tengok dah okay, kita klik pada butang confirm. Tapi sebelum tu, add watermark, nampak tak? Only apply for the first page. Dia hanya apply untuk first page saja. Tapi kalau kita contoh macam kita nak buat, nak apply pada setiap produk kita, kita kena buat manual macam ni. Contoh kita edit kat sini. Okay, so kalau kita nak masukkan semua apa nama ni image ataupun kita punya logo pada produk kita ni, kita boleh klik pada edit tadi. Saya balik. Okay, kita klik pada butang action dan edit ni. Satu persatu lah, dia tak boleh buat semua lah. Kalau bar action dia hanya apply untuk satu apa nama ni produk, satu gambar aja yang kat depan sekali. Yang gambar utama saja dia akan apply. So kat sini kalau kita nak apply untuk semua gambar yang dekat dalam produk ni, kita kena buat satu persatu dan kita klik pada butang action ni. Okey, dan kita pergi dekat bahagian image dan kita tengok kat sini kan, semua belum ada kan gambar logo saya. Kemudian saya add to watermark. Kemudian anda untick yang ini. Kalau tick yang ini, maksudnya dia only apply for the first image. Dia akan masukkan dekat dalam image yang pertama sajalah. Kalau kita untick, okay, so kita klik pada kita punya logo. Okay, klik logo. So dia akan apply dan masuk kepada semua, nampak tak? Masuk kepada semua kita punya produk dekat yang produk ni lah. Dia akan masuk dekat dalam semua gambar untuk produk ni. Okay, so kalau kita nak adjust, nak setting apa-apa dekat bawah ni pun boleh. Sebab dia exactly sama dengan Shopee punya setting. Big Seller ni dia ikut Shopee punya setting. Okay, so lepas kita dah apa nama ni, siap yang logo ni, kita boleh klik pada butang update. Alright, so dah successful updated. So kita tunggu sekejap untuk kita tengok dia punya reflect kepada akaun Shopee kita lah, kedai Shopee.
Sekejap saya refresh. Kita tengok macam mana yang produk ni tadi, yang soap dispenser. Klik refresh. So anda boleh lihat saya punya ni dah ada logo, tapi dia macam tertutup dengan benda ni pula. Jom kita tengok dekat sini. Kita refresh dulu. Kita masukkan shopee.com.my/ kita punya username lah, bash shop _20 yang inilah. Ok, so kalau anda lihat dekat sini, ini gambar yang produk yang saya dah masukkan logo tadi. Ok, so dia dah ada kat sini. Ok, dia ada kat sini gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima dan gambar yang keenam. Gambar ketujuh pun. Nampak? Semua gambar kita ada logo so nampak lebih profesional lah kita punya kedai shop. So ini adalah logo kedai kita dan ini adalah gambar. Setiap gambar ada logo kita. Setiap gambar dalam produk ada logo kedai kita. So samalah. Jadi dia nampak lebih pro, lebih profesional. So bila lebih profesional ni biasanya lah customer dia lebih confident lebih confident untuk nak membeli daripada kedai Shopee kita lah. Ok, so inilah kedai Shopee saya yang baru. So saya akan usahakan kedai ini juga untuk jadi top seller dekat dalam Shopee. InsyaAllah saya cuba. Ok, so anda boleh apply benda yang sama yang saya ajarkan dekat dalam video ni untuk masukkan untuk masukkan logo-logo ataupun frame dekat dalam anda punya produk lah. Okey. Kalau contoh macam anda nak buat frame tapi saya tak, untuk yang ni saya tak nak buat frame lagi lah. Tapi anyway saya boleh tunjukkan lah. Okey, contoh macam produk ni saya dah masukkan logo tadi. Kemudian katakan kita nak masukkan frame pula. So kita boleh klik pada butang yang sama dan kita boleh frame. Katakan kita nak apply untuk satu yang dekat depan ni lah. Kalau semua ada frame pun macam semak juga kan. So kita boleh klik. Contoh macam ini yang dia dah bagi dan saya tak edit apa-apa pun lagi. Okay, jadi saya tak nak guna ni, cuma saya nak tunjuk saja. Bila kita apply, okay, so dia terus akan masuk. Nampak tak? Saya tak nak update dulu sebab saya tak nak guna dia punya frame ni. Nanti saya akan buat lain frame. So kalau kita tengok dekat sini, dia terus masuk. Tapi dia akan lindung lah. Sebab tu saya tak berapa suka frame yang dia buat. Sebab dia akan lindung kita punya gambar produk. Jadi kalau kita nak buat frame untuk yang nak pakai dalam big seller ni, saya cadangkan kita buat frame yang simple dan kalau boleh jangan besar sangat dia punya ni macam ni. Okey, kalau besar sangat dia akan lindung produk kita lah. Dia akan lindung. Okey, saya discard dulu. Kita pergi dekat template manage. Kalau kita tengok dia punya frame ni, dia punya ni macam besar sangat kalau kita nak buat, saya cadangkan kita kecilkan sikit lah. Contoh macam ini, kita kecilkan lagi. Tulisan ni besar sangat. Mungkin kita boleh kecilkan, tak bawah sikit. Yang ini pun kita kecilkan. Ataupun anda boleh design frame lain seperti mana yang saya tunjukkan di dalam video. Ada satu video lah saya bagi percuma cara macam mana nak buat frame, branded frame untuk guna dalam Shopee lah, macam ni lah, frame macam ni. Tapi saya tunjukkan cara gunakan Canva saja, Canva free saja. So anda boleh tonton video tu. Okay, alright. Katakan kita nak edit macam ni. Kalau besar, kalau dia punya ketebalan macam ni, saya rasa okey sikit. Okay, dia tak akan lindung kita punya produk. Katakan kita nak tulis apa-apa lagi kat sini. Katakan ready stock Malaysia. Ready stock Malaysia. So kita boleh adjust lah kat sini
seperti mana yang saya ajarkan dalam video cara nak buat frame ni, saya cadangkan anda buat satu frame branded ikut anda punya creativity, okey, supaya anda tidak sama dengan orang lain. Kalau anda gunakan frame yang sedia ada dekat dalam big seller ni, so dia macam anda tak ada anda punya keunikan kedai anda sendirilah. Jadi saya sangat sarankan anda letakkan satu logo, kemudian kalau anda nak letakkan frame, anda buat satu frame dengan color identity anda, okey, color identity kedai anda. Contoh macam saya Best Shop ni, saya gunakan apa nama ni, color, base color warna kuning dan juga ada sikit hijau dan juga color hitam. Ini adalah color yang menonjol lah untuk kedai Shopee saya yang inilah Best Shop ni. Okay, so macam kalau kita nak buat frame, kita boleh kena ada identity sama ada anda boleh juga nak buat color merah saja ke, macam ni pun cantik juga. Tapi saya minta anda ubahlah sikit dia punya design ni supaya tak sama dengan orang lain. Sebab design yang dekat dalam ni adalah design default design. Jadi mungkin ramai orang akan gunakan template ni. Jadi dia akan samalah dekat dalam Shopee nanti. Okay, so kita elakkan daripada kita punya design tu sama dengan orang lain dan kita buat lain sikit lah. Okay, so contoh macam kat sini saya dah adjust sikit. Kat sini top 10 saya tak nak letak. Mungkin saya boleh letak apa-apa, kemudian sikit katakan yang ini dah okey bagi saya klik pada butang save. Okey, yang pasti yang ini bukan lagi template yang saya nak gunakan lah. Okey, yang ini saya save build. Okey, so kita boleh masukkan sehingga 5 sehingga 5. Kalau kita nak tukar yang lain, kita boleh delete lah yang mana yang kita nak delete. Okey, so contoh kita nak masukkan lagi ke dalam account. Saya rasa tak perlu kot nak tunjuk, tadi dah tunjuk kan. Okey, mana produk kita? Shopee. Okey, ni produk kita. Contoh kita tengok yang inilah. Tunjuklah sikit. Okey, so katakan kita add yang mana tadi kita baru buat yang ini Okey, kita cuba. Nampak dia terus masuk. Jadi dia taklah terlalu lindung sangat kita punya gambar produk kita tu. Okey, dia hanya ada frame dan ada sedikit dekat bawah ni. Cukup lah kan. At least ada juga frame lah. Okey, dan kita boleh masukkan juga sikit logo. Katakan yang ini saya masukkan logo untuk semua. Katakanlah saya klik kat situ. Okey, semua dah masuk. Jadi ia lebih cepat lah. Lebih cepat dan lebih mudah. Kita hanya buat sekali saja logo dengan dan juga frame. Kemudian kita hanya gunakan sistem big seller ni dan add masuk ke dalam gambar-gambar di produk kita lah, dalam produk kita. Okey, gambar-gambar produk di dalam kedai Shopee kita lah. Okey, so saya tak nak update yang ini. Saya akan cancel sebab saya belum ready lagi untuk gunakan yang ini. Okey, jadi saya akan, kalau contoh macam anda nak buang, anda klik pada butang apa nama ni, yang butang ni dan klik pada revoke so dia akan confirm. So boleh revoke lagi, confirm, so akan hilang lah, so dia balik kepada asal. Okey, itu saja untuk video yang ini dan saya akan sambung lagi cover beberapa function yang best actually dekat dalam big seller ni. Function dia sangat best. Kita boleh buat macam-macam dan saya akan terangkan secara detail di dalam video-video yang seterusnya lah. So saya akan cover banyak video lah. Okey, untuk sistem big seller ni saja. Okey, itu saja untuk video ni. Saya harap anda bermanfaat lah untuk anda dan berguna, sangat berguna untuk anda untuk majukan bisnes anda di Shopee. Okey, kita jumpa di video yang seterusnya nanti. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.